فقل هل لك إلى أن رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Itu contoh sikah. Lepas tu nak penutup lagu mana tak tahu. Kan? Panjang lagi nak tutup dia ni kan. Contoh kan. Saya pun tak pandai. Kalau kita baca biasa, ini dipanggil maqamat kan. Yang ini dipanggil sebagai tarannum. Orang kita panggil tarannum, berlagu dalam Quran Al-Karim. Berlagu itu tidak salah jika kita menjaga segala hukum hakam bacaan. Tapi kalau kita berlagu sampai kita lari daripada hukum bacaan, tadi pun saya banyak lari kan. Baik lari contohnya kita merenik-renikkan suara pada mudud. Contohnya kalau saya nak kata nak baca ayat ni ya. Ada burdah-burdah. أأنتم أشد خلقا أم السماء. Kalau saya buat macam tu, as-sama', saya dah menzahirkan banyak hamzah. Yang sepatutnya kita baca أأنتم أشد خلقا أم السماء. Satu harakat, satu suara. Banaha, banaha, jangan banaha. Oh, yang tu jangan kan. Rafa'a, satu harakat. Rafa'a. Kalau saya buat rafa'a samkaha fasawwaha. Yang tu yang salah kan. Sebab lagu Quran, lagu dia adalah natural. Dia tak boleh lebih-lebih. Bila lebih-lebih menyebabkan kita melakukan lahnul jali wal lahnul khafi. فأنا ماذا كنت أتكلم عن مقامات في القراءة القرآن الكريم. مقامات في القراءة القرآن الكريم ليس هناك خطأ إن كان قراءتنا صحيحة، إن كان نعطي حق كل مخارج والصفات وكل أحكام التلاوة. لكن إذا تجنبنا من باب المخارج والصفات وأحكام التلاوة طبعا نحن نؤثم بهذا الموضوع. ليش نؤثم؟ لأن مثلا نحن نجعل همزات كثيرات، ونجعل هناك في بحة في الصوت زيادة أكثر من اللزوم. مثلا كنت قرأت آية رقم 34. Contoh saya baca ayat 34 tadi kan. ليش هناك في أخطاء؟ Kenapa di situ ada kesalahan? لأن هناك أهتمت بالمقامات أكثر من الحكم. Sebab di sini saya mementingkan lagu lebih daripada hukum. Yang tu tak boleh. Yang tu Nabi tak suka, Allah pun tak suka. Memang Nabi kata فليس منا من لم يتغنى بالقرآن. Bukanlah di kalangan kami jika orang tu tak baca Quran dengan berlagu. لكن في أي طريقة يعني كيف يعني يتغنى بالقرآن؟ كيف يتغنى بطريقة صحيحة بدون أن نعمل أخطاء. Jadi kita memberi hak bacaan tu dengan berlagu. Kita pun dengar sedap didengar tanpa melakukan kesalahan. Satu harakat, satu mad, satu suara. Bukannya satu harakat, satu mad, 5 suara. Tak boleh yang tu. Walaupun ada seseorang tu kalau Allah memang zahirkan dan berikan dia keistimewaan suara yang merdu, boleh merenik-renik, kalah manik-manik Quran semua kan. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang menciptakan. Tetapi kalau melakukannya adalah salah satu perkara yang salah. Dia juga terlibat dengan lahan khafi dan juga lahan jali.
Of course, this is related with the common mistakes in the clear mistakes and hidden mistakes. Recitation Quran Karim with the maqamat, or we can say with the tune, with the Arabic tune, we can hear it. Oh, mashallah, it's very nice and it's touching. When you're reciting Al-Quran, and when you heard recitation with the maqamat or with the tune, you can feel it's touching to your heart. But at the same time, you have to take care of your tajweed rules. You have to take care of everything related with articulation point in Arabic letters, even sifat al-huruf, characteristic of Arabic letters. Also, itmam al-harakat, completing every vowel with the right way. Not more than one counting, not more than two counting. So if you're reciting, there is a mad. For example, mad with the 4 or 5 harakat. Yes, you can reciting with 4 and 5 harakat. But at the same time, you are focused to the tune. You want to make a beautiful voice with the 4 harakat, with 4 counting or 5 counting. It's make you have, and you got to sing. Because this is warning from our scholar in Tajweed. If you're reciting Al-Quran Karim, the first one, you have to give the right to your letters. Because Allah will not ask us about what kind of maqamat, how much that you do for maqamat. Allah will not ask for maqamat, but Allah will ask us, how do you recite Al-Quran Karim? If you are you give the right for every letters, this is what Allah will ask us. Okay, Allah esok dia akan tanya kita, hampa baca Quran tu betul ke tak? Hampa bagi hak huruf tu betul ke tak? Hampa baca ikut tajwid ke tak? Allah tak tanya kita, awak tak belajar lagu nahwan, awak tak belajar lagu ras, awak tak baca lagu ni. Allah tak tanya hak tu. Sebab yang pentingnya ialah bacaan yang seperti mana Allah beri kepada Jibril AS, dan Jibril bawa turun kepada Nabi SAW. Aham syai, يعني نحن نتلو تلاوة القرآن الكريم كما أنزل الله لنا. في هناك حديث من براء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. Dalam satu hadis oleh Bara' bin Azib radhiyallahu an, dia menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka jika kita baca Al-Quran itu seperti mana yang dia turunkan. Ni kita duk merenik-renik lebih, tak mau lagu tu. Semput-semput napas sampai migraine kan, gastrik kan. Yang tu nama dia takalluf. Yang tu kita memberatkan diri kita. Dalam satu kondisi baca Al-Quran Karim, dia ada satu suara yang kita natural. Macam kita baca biasa, contoh kita baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Natural. هذا طبيعي. يطلع مقامات. لكن عادي طبيعي جدا. lagu juga. Tapi tak renik-renik lebih kan. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Contoh. Lagu juga, tapi masih lagi menjaga harakatnya dan yang tak lebih dan tak kurang. Faqul hal laka ila an tazakka. Nak angkat suara kan, nampak turun suara kan? Boleh. Tapi kena tahu ilmu tu betul-betul. Contoh tadi macam saya baca, saya angkat sikit suara, saya turun, saya buat dia melondoi, saya buat dia macam yang terjun. Tapi yang tu semua kena jaga hak huruf dan juga segala hukum hakam. Contoh ayat 18 ni. Ni perkataan ila, di situ ada mad munfasil. Situ kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Ya, bila kita baca 4 ataupun 5 harakat, kita kan ada nafas lebih. Kan? Tak payahlah nak menghiasi nafas tu dengan faqul hal laka ila an. Kat situ pun sama juga nun sukun an tazakka. Jangan duk buat lagu tu. Baca ikut harakat yang ditentukan oleh ulama. Panjang dia tu satu suara sahaja tanpa renik-renikkan. Faqul hal laka ila an tazakka. Ada je tune suara. Kena ada ilmu. Saya pun cakap masih lagi kurang ilmu. Tapi apa yang saya diajar oleh para guru saya, gitulah ceritanya.